Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita turun di kawasan Breakwater, Gebeng, Kemaman. Ini ramai geng-geng AB kat bot. RAB pun ada kat sana. Ramai ni. Okey, saya ambil bahagian ujung ni. Kenapa? Senang saya nak pakai kereta. Sebab sana dah lecah sangat dah. Ini kita naik dua kabut. Naik dua kabut. Ramai lah geng ni. Rebi, semua Rebi. Mantap lah. Okey. Ini tak tahu lagi permainan hari ni. Kita tengok dulu macam mana. Dah lancor dulu ke tengah air pasang ni. Okey, update. Okey. Stok saya macam biasa. Saya punya kabut Ninja ni dia 98. Kabut baru saya. Saya dah panas lah. Ni Acong punya kabut. Acong punya kabut baru. Yang ni dia pendek sikit. Lebar sama dengan yang tu. Yang ni pendek sikit. Tapi sesuai lah seorang selesa. Nanti dia pakai Mercury 5 horsepower. Yalah. Tu tuan dia. Tuan dia botak pun balik haji. Ya. Apa dia saya update balik lah. Kita luncur dulu. Thank you. Okay, kita dah turun. Ramainya. Ini peserta. Cari tempat cantik, set up. Tu RAB depan tu. Ni AB main ni. Meriah. Okey. Kita dah selamat lancar daripada ni. Slow sikit lah setup ini. Lama tak pancing. Ini dah ni RAB. Ramai lagi ni geng-geng kapot. RAB, IB, kayak semua ada ini. Saya mungkin try cari spot dulu. Saya pun tak biasa main kawasan ni. Saya akan cubalah. Kalau saya nak trolling tinggi pun payah ni. Banyak pukat lah. Main tengah-tengah boleh nanti. Tengok keadaan. Nah, ini kita fokuskan batu dulu. Bawa Ramala. Jadi tengok ke mana dulu. Yalah, fokus up. Thank you. Okay, update. Kita try di ujung batu ni lah. Saya pun tak tahu nak pergi mana. Nak scan spot ni bukan senang. Besar laut ni. Kita try dulu. Ada pun kita scan spot batu ni. Nak tahu kan. Beranyu ketuk. Ada dia sambut. Macam makan kaki ada. Alah. Aduh. Macam makan kaki. Lagi lah. Okay. Ini try trolling. Tengok apa try apa. Sekejap. Ada ke tak hasil. Saya dah try setengah jam lah. Tak ada lagi ambil. Kali tadi ambil. Lepas tu tak kena. Tak tahu ikan apa sampah. Dah try sekejap.
Hari pertama ni. Aduh, kita try trolling tu. Air ni sejuk. Baru 29. Kita tengok lagi ni Right. So, thank you. Apa-apa sambil. Yalah, ada lauk tu. Itulah, cari lauk dulu lah. Baru nak main kisi ni. Kau main... Oh, cari lauk dulu. Awak makan betul dulu. Kau main tenggiri tadi pun tak ada, tak masuk. Tak ada. Oh, kisi ada ni. Oh, kutip dulu eh. Kita kisi dulu lah. Ada kabar lagi nak beli weh? Tu beli roti je kot. Roti. Ha. Kabar apa? Uy. 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 Kat nak apa ni? Aduh. Ada unjang ke apa sini je? Uy. 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 Biar nampak dulu lah. Uy. Kenapa bos? Sagai. Ebek. Ebek. Oh. Ebek kau follow. Lunjang sini kot. Saya isi dapat ebek. Pek teko. Jom. Kasar jom. Besar. Oh. Baik main jig ke kalau macam ni. Oh. Kenapa ni? Ha? Tak tahu ikan apa. Ebek juga. Jom. Ebek juga. Oi, sagai. Oh. Oh. Tu dia. Ebek sagai. Mantap. Okey, kita kutip ni lah ini. Boleh lock macam. Lock. Hai, mari isi jumpa ikan sagai pula. Sagai berbagai-bagai ikan. Apalah, kita beranyut je lah. Puah-puah kan kita pindah. Makan ni. Tak kena. Jom. Ada pula.
Sebaik pakai mata besar. Oh, Allah, lucu cong. Hah? Besar. Aduh. Dah 10. Aduh. Hayang lah. Motor besar sikit ya. Oh, kan pula. Oh, tak kena. Tak kan? Aduh, kena yang tu pula. Tom. Ha. Aduh, tak ada lock. Ada juga ni. Ye mayong Hmm. Nasib baik tanda pot ni. Aduh, lucut. Jom. Aduh. Lucut. Sorry.
Jangan lucut mata polo ni. Besar ni. Besar sikit ni. Tengok mata besar. Apik mulut ni. Jom. Jangan lucut, jangan lucut. Oh, ikan mayong pula. Mayong. Berbelit habis dia buat ni. Mayong lah. Soalnya ni. Ni belendi ikan ni. Ebek besar ni. Ni tengok umpan ni. Ada bottom ni. Belit habis. Okey. Kita main polo je. Nak cari kisi. Jumpa pula lubuk. Entah apa-apa tak tahulah. Jadi ada strike. Tapi harus laju lah. Harus laju sikit. Sekejap je anyut. Ya. Tutup apa? Jom. Mayong kot ni. Tahu lah mayong rasa. Mayong ni. Asid dia kuat sangat ni. Mayong. Allah. Mayong jom. 2 ekor. 3 ekor mayong. Yang bawah 3 ekor. Ingat gerut-gerut tadi. Besar mengkerong. Yang bermayung lah. Janji strike. Kalau polo kena sini, tu malah nak sauk. Aduh. Ni pula ikan ni. Ikan apa? So kerong ni. Apa mengkerong. Dah tajam dulu dia. So, deh. Mayung kegi pada mengkerong. Kutip. Aduh, mayung tu sedap. Besar-besar. Okay, kita transport balik. Thank you. Terus. Dekat. Ya. Macam mana? Dah naik dah. Dah naik. Tak naik.
seru. Tak tahu lah naik ke tak. Sayang tak. Sorry. Boleh nangga ibu tak apa dah. Kau sikit. Saya slow. Pakai polo kecil. Boleh tangga badan tak apa dah. Ikan apa nak? Ada ikan tak best. Betul. Ikan apa ni? Ikan putih. Mayung besar. Mayung besar. Alhamdulillah. Mayung besar. Rezeki oh. Yeah. Mayung besar. Jadilah. Mayung besar. Sikit dekat. Ikan sedap lah. Mayung. Okey. Naik juga akhirnya. Tadi putus tadi. Tadi sudah putus. Aduh. Aduh, lucut. Lucut lah pula. Lucut. Okey, strike. Teberan. Nyamuk polo tu lah. Tanda dah tempat ni tu. Mayung pula ni. Kalau mata kasar ke sedap. Mayung. Mayung. Jangan bubuskan. Asyik baik. Minum lagi. Hati-hati. Mayung lagi. Mayung bos. Ikan mahal. Mayung lagi. Yeah. Mayung lagi.
Mayung lagi. Memang lebut mayung ni. Tapi itulah dia tak nak makan mata satu. Try lagi mata satu. Tak ada, takut sangat nak main kan. Dia nak makan polo. Pelik tu. Dia nak makan polo. Takut putus. Lagi. Ayo. Gerut. Alhamdulillah. Gerut. Favorite orang rumah. Favorite orang rumah ni. Sikit dia dekat. Favorite orang rumah. Medah. Ikan awak medah. Gerut. Mantap. Pakai Apollo je. Pakai Apollo je, bos. Okay. Pakai Apollo je. Yang mayung balik. Kita start balik. Okay. Start. Aduh, masalah ikan ni makan polo. Mata satu dia tak nak tu masalahnya. Aduh. Kena main slow sangat. Oh loh. Tadi. Tak lawan ni. Ada makan polo. Gerut. Gerong. Ikan ni. Apa ni? Kapah boleh ni. Tak kat ni. Goreng. Ikan kapah. Kapah lah. Tak ada goreng. Kapah ni. Tak ada kot dia goreng. Strike. Aduh. Mayung ni. Saya terpaksa main slow sebab saya pakai Apollo. Sebab pakai mata sebiji dia tak nak. Dia nak pakai Apollo. Tahu buat apa. Saya pakai jig tadi pun tak nak. Tak apa, ada rezeki. Rezeki kita dia naik. Kalau rezeki kita dia naik. Tapi rezeki kita dia tak naik. Dua tu je benda ni. Okay, slow. Biar nampak dah apa dah. Kalau lucut pun biar nampak. Kan? Barulah kita tak bertanya-tanya. Oh, mayung. Mayung. Yang kasar. Ya, mayung pun mayung lah. Okey. Bahaya. Tangkap dulu. Nak pakai buat angin ni kena hati-hati. Ya Allah, selut dia. Mayung lagi. Lumpur dia penuh. Strike. Mayung lagi. Utip dah itu. Mayung lagi.
Itu pergi ke mana ni? Ya. Mayung. Mayung lagi. Kecil ni buat kari sedap ni mayung ni. Masakan dia kari. Mana guru tadi ya? Masakan dia kari saja. Mayung. Kari, asam pedas memang mayung lah. Tapi mayung ni top dengan kari lah. Orang laut. Senang dapat. Time dia ada dia kita kutip. Payah nak cari. Kalau dia tak ada, susah nak cari. Tapi masalah dia nak makan polo. Tu cabaran ni ikan ni. Besar sikit, dah. Mata polo saya dah rucut berapa dah? 2. Kena tarik yang besar. Tapi tak apa. Cari lagi. Sebab dia nak makan polo tu. Payah nak cakap. Okay, update. Kita sekarang ni kutip mayung ya. Apa yang ada lah. Hari ni apa yang ada. Tak boleh nak target apa-apa dah. Okay, update. Ombak makin tinggi juga. Angin pun ada rasa. Nanti kita akan turun ke bawah kot. Sekarang ni adalah semampu rakam sama mayung. Layanlah mana yang ada. Mayung pun sedap. Senang nak dapat. Sebab hari ni saya ketuk batu tak jadi. Tak ada yang nak. Angin pun boleh tahan tu. Ombak. Target mencari kapu. Tak tahu. Tak jumpa lubuk kapu. Kat mana tu lubuk kerapu dah tu. Nanti dah tengok. Pagi tadi air sejuk 26. Ni pun baru naik 29. Jom. Ada rezeki naik. Ya. Strike. Tahu ikan apa? Ambil saja. Jadi ikan boleh makan lah. Jangan tak boleh makan. Mayung pun sedap. Mayung. Kerong so. Bapak kerong jom. Oh. 3 rasa. Padu dia jom. Besar kerong. Macam ni boleh lah ambil kan. So kita ke jari tu. Gede deh. Menopolo ni payah. Bukan ikan target lah hari ni. Tak kisah lah. Target ke tak target.
pocong strike. Saya pun strike tapi tak tahu dia cakap apa. Mayong. Yang buang ambil tu, mayong. Mayong tu. Dah lah, cekis. Ni tak mudeng. Tak mudeng pun ada. Tak bisa lah. Tak bisa. Tak. Macam baung. Okay, update. Kita lari ke darat sikit dah. Lari ke batu sebab tengah dia dah alun dia lain macam rasa dia ni. Macam ni. Saya pun dah berani lah. Kita main ke dekat batu tu. Kita turun slow ke bawah. Untuk ikan cantik, ikan macam kerapu kan, ikan cantik kurang lah. Kerapu, target kerapu tak ada. Tapi anak-anak kakai, ebek rajin apa tu. Saya ni apa kejar kabut tadi. Sebab mana tengok spot dia lah, magic ikut dan ni tak guna lah. Ada pot dia juga. Alah, boleh pasal habis. Thank you. Alun ni seseluar. Tu. Potong apa ni? Aduh. Potong pun. Okey, update. Kita naik atas darat dulu lah. Berlarat dah. Alun harus laju. Nak main bottom trip pun susah. Okey, menu malam ni ikan goreng, nasi goreng. Masak nasi. Kalau lapar kita masak lagi pula. So kita clearkan sampah. Kita makan malam ni, kita tidur di breakwater. Nak balik pun esok lah, tak langgat. So kita test sekali lagi. Rezeki kita ada. Macam lah tepi pantai. Kita berehat malam ni. Agak besok gasak. Besok tak kisahlah ikan apa pun, ambil ya. Janji boleh balik buat lauk. Ikan susah, hari pertama ni susah. Alright, apa-apa esok dia beri rezeki yang lebih baik daripada ni. Alright.